Sedap nasi tu. Han ke? Han beli mana ni? Di dekat orang sebelah. Oh, mantap. Itu bukan Abang Melon dengan kakak Ipah ke? Sah. Dia pun buat tu. Kan, tu buat apa? Dia beli makan tu. Oh, tak puasa. Oh, jujur kita follow dia pelan-pelan. Jaga. Pelan-pelan. Saya kan tu Abang Melon, bila kita nak boleh makan ni? Kita korek telaga dulu depan tu. Nanti baru kita boleh makan. Uish. Oh, ada apa?